Bila bersara, sumber pendapatan tetap biasanya berkurang dan nilai duit pula terus susut akibat inflasi. Kepada anda yang sudah tonton video saya sekarang, tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Sebab itu, ramai pakar keuangan sarankan pesara menyimpan emas fizikal sebagai pelindung kekayaan. Emas terbukti kekal bernilai walaupun ekonomi goncang atau mata wang jatuh. Dengan emas, pesara tak perlu risau duit pencen dimakan inflasi kerana setiap gram emas mampu mengekalkan kuasa beli dalam jangka masa panjang. Simpanan emas juga mudah dicairkan bila perlu, sama ada untuk kecemasan, perubatan atau keperluan harian. Tanpa prosedur rumit seperti jual hartanah, pesara boleh mula secara konsisten melalui akaun Get Public Gold serendah RM100 sebulan atau simpan dalam bentuk dinar emas dan juga gorba yang senang diwariskan kepada anak cucu. Emas bukan sekadar simpanan, ia insurans keuangan yang melindungi hasil kerja seumur hidup. Untuk tuan-puan yang belum lagi ada akaun Gap untuk bermula, boleh rujuk di pin video untuk saya bantu alihkan simpanan kepada emas. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.